Kalaulah Tuan ke Kuala Jati, berikan hamba seekor pari. Marilah Tuan kita hayati, bicara buku jadi penyeri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Mariam Al-Hakimah binti Muhammad Ashraf dan sekarang sedang mendapatkan pendidikan di SKLKTP Serenda 4. Bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Yakin boleh adalah motivasi yang saya pegang sehingga kini. Idola saya ialah ibu saya sendiri kerana ibu telah mengajar dan mendidik saya. Semangat kental ibu sangat memotivasikan diri saya. Hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang berjudul 10 Haiwan dalam Riwayat Islam. Buku ini dikarang oleh 3 orang penulis iaitu Ummi Jamalia, Nurzihan Ahmad dan Firas Idlan. Penerbit buku ini ialah Darul Mughni Trading dan telah diterbitkan pada tahun 2022 dan mempunyai 184 muka surat. Ringkasan cerita. 10 haiwan dalam riwayat Islam menampilkan haiwan-haiwan yang berkait rapat dengan kisah-kisah Nabi atau teladan yang telah terpilih dalam dunia Islam. Sebesar mana pun peranan mereka, hikmah dan pengajaran yang tidak ternilai jelas menghiasi kisah-kisah ini. Sesungguhnya, terbitan ini ingin turut sama menyumbang acuan kepada akhlak anak-anak yang bakal mewarisi masa hadapan. Semua kisah ini diolah semula dalam bentuk yang lebih segar lagi kreatif untuk menarik minat membaca dalam kanak-kanak sekaligus memudahkan mereka untuk memahaminya. Terdapat 10 bab dalam kisah ini. Saya memilih bab 9 untuk kupasan yang bertajuk Kambing Kurus dengan Keajaiban Susunya. Pada zaman dahulu, ramai penduduk Mekah hidup miskin kerana tanah di sekitar Mekah tandus dan kering. Tumbuhan tidak dapat tumbuh subur lagi. Di kawasan sekitar Kaabah pula didiami oleh orang-orang yang lebih berada. Oleh itu, penduduk Mekah terpaksa memasuki kota untuk mencari rezeki. Ada seorang lelaki badui yang miskin hidup bersama isteri dan anak-anaknya. Lelaki ini ingin ke kota untuk mencari rezeki. Mereka mempunyai seekor kambing yang agak besar dan gemuk. Sementara menunggu suaminya pulang, mereka selalu memerah susu kambing untuk mengalas perut. Lama kelamaan, kambing mereka menjadi kurus kerana lelaki badui itu tidak sempat mengembala dan mendapat makan secukupnya. Sejak kambing itu kurus, ia tidak dapat lagi menghasilkan susu untuk mereka sekeluarga. Mereka sangat sedih kerana hidup mereka bertambah sukar lagi. Pada suatu hari, lalu seorang lelaki yang berhampiran dari rumah tersebut. Beliau terdengar suara kanak-kanak menangis dan menghampiri rumah tersebut untuk mengetahui hal sebenar. Beliau menghampiri kambing itu dan menyentuh bahagian badan dan puting susunya sambil membacakan sesuatu dengan nada yang perlahan. Lelaki itu menyuruh wanita itu memerah susu kambing tersebut. Mereka berasa sangat gembira kerana kambing itu sudah kembali bersusu. Anak-anak wanita itu kini kekenyangan. Apabila lelaki badui itu pulang, dia terkejut melihat keadaan itu. Dia tertanya-tanya siapakah lelaki yang membantu mereka. Akhirnya, tahulah mereka. Lelaki itu ialah Nabi Muhammad SAW, pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini ialah: pertama, nilai murni. Rezeki adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Kita cuma perlu berusaha untuk mendapatkannya. Kedua,
nilai pengajaran. Sekiranya kita ditakdirkan menjadi miskin, jangan mudah berputus asa. Allah akan menolong kita dalam pelbagai cara. 3. Nilai pengetahuan. Berdasarkan buku ini, kita dapat tahu bahawa antara mukjizat Nabi Muhammad SAW ialah kambing yang kurus dapat mengeluarkan susu semula. Saya sudahi kalam saya dengan serangkap pantun. Kiri sudah, kanan pun sudah. Langkah ke depan penuh gagah. Dengar sudah, faham pun sudah. Moga ilmu makin bertambah. Sekian, terima kasih.